pentingnya untuk kita kuasai produk digital dalam urusan seharian kita, diri sendiri, organisasi pekerja kita atau bisnes luar. Berdasarkan daripada video tadi, untuk mengatasi masalah yang kemungkinan berulang, tak dapat simpan resip makin lama dia punya dakwah tu akan hilang, kita ambil solusi, kita akan snap gambar resip dan seterusnya kita akan upload dalam Google Drive melalui Google Form. Di bahagian Google Drive, kita akan buat satu folder. Saya namakan resip dan dokumen HD. Di paparan new, kita akan select Google Form. Bahagian atas tajuk, kita tulis resip dan dokumen LHDN. On description, resip dan dokumen pengecualian cukai individu. Soalan yang pertama biasa kita akan isi adalah nama individu. Sini kita akan pilih short answer, di mana kita atau orang lain sekiranya kita yang organize di bawah ejekan pendaftaran serta type nama dia di dalam ruangan komen. Okey, berbalik kepada resip dan dokumen LHDN. Soalan seterusnya kita akan buat perkara. Untuk perkara, kita ada pilihan. Kita akan pilih multiple choice. Kita pilih tajuk yang besar saja. Senang untuk kita nanti bila kita upload resip, kita tick resip tu di bawah kategori mana. Next column, tarikh. Okey, bila kita tulis tarikh atau dalam bahasa Inggeris, Google Form akan auto detect. Okey, part yang paling penting adalah di slot untuk masukkan resip dan dokumen yang berkaitan. Di bahagian sini kita akan tick di file upload. Okey, kita set pada limit 10, itu saiz terpulang. Okey, untuk preview kita boleh tekan di bahagian sini atas untuk preview. Okey, ini adalah contoh dalam preview mode. Okey, seterusnya macam mana nak cantikkan kita punya Google Form bagi nampak menarik. Okey, di sini ada setting untuk customize tema. Di sini ada option untuk pilih tulisan yang rasa sesuai. Okey, size. Okey, untuk header kita boleh masukkan gambar. Okey, contoh yang default gambar. Okey, korang boleh tengok kat sini. Okey, contoh kita ambil gambar ni, attention, dan di bahagian color biru macam ni atau macam ni. Sekiranya yang ni dan background kita boleh tukar jadi gelap. Di bahagian setting, okey, kolom atas ni kita abaikan sebabnya kita hanya buat form untuk yang tak ada kaitan dengan quiz. Okey, bahagian respon. Okey, untuk collect email address, kita akan verify, send respon copy when requested, dan itu saja. Okey, di bahagian presentation, yang ni kita akan gunakan terutamanya bagi borang maklum balas, yang mana banyak page, dan kita akan tick show progress bar untuk menyenangkan peserta. Okey, seterusnya yang default. Okey, font default, setting apply to default and new font.
Okey, collect email address by default. Okey, sekiranya yang ni kita biarkan atau kita ubah untuk verify, semua setting yang kita guna pada waktu sekarang akan kekal berdasarkan email kita bila kita buat another Google Form. Okey, untuk question default saya sukakan buat require. Okey, berbalik kepada respon. Sebelum kita klik link to sheet, make sure korang tekan publish. Okey, sama ada untuk anyone dengan link. Okey, seperti paparan ni, kalau untuk insan-insan terpilih boleh masukkan email saja. Okey, dan kita dah publish dan kita tekan link to sheet. Okey, klik saja. Okey, jadi segala maklumat yang kita isi atau peserta lain isi dalam Google Form akan automatik masuk dalam database spreadsheet ni. Okey, jom kita tengok mana segala maklumat daripada Google Form berfungsi dan link kan masuk dalam spreadsheet. Kita akan copy link pada Google Form seperti ni. Tadi saya dulu. Lepas dia cakap dah ada sebelum ni sini aku dah upload. Sekian kita pakai contoh. Okey, send me a copy of my response. Sama ada kita tick atau untick. Okey, boleh tekan submit. Kita boleh lihat di kolom sini terdapatnya info, email address, nama individu, perkara, tarikh, resit dan dokumen. Okey, jadi untuk isu kehilangan resit atau lupa resit letak mana, senang cerita hilang lah. Okey, kita dapat atasi bila kita dapat kuasai produk digital. Okey, seterusnya macam mana daripada data yang ada dekat spreadsheet ni kita nak jadikan ia generate CJ. Okey, untuk generate CJ kita ada dua cara, iaitu secara automatik ataupun manual. Masuk automatik adalah apabila saya dah siap isi dan tekan submit, CJ akan automatik masuk dalam saya punya email. Itu kalau saya setting cara auto. Kalau saya tak setting secara auto, jadi kita akan abaikan part yang trigger autocorrect. Sekarang kita pergi ke part auto trigger untuk generate CJ. Di bahagian page shape kita perlu tekan extension dan kita perlu run autocorrect. Okey, sekiranya untuk first time user boleh cari di dalam add-on dan get add-on. Okey, dekat sini kita search autocorrect. Okey, step yang seterusnya, apa yang perlu ada untuk runkan generate CJ, kita perlu hasilkan CJ. Di bahagian new, klik Google Slide. Okey, kita akan masukkan gambar yang kita dah edit CJ. Okey, seperti yang sedia maklum, kita ada cara untuk buat CJ menggunakan Canva. Kelebihan Canva, template dah ready. Di bahagian search, kita type je, kita klik dan kita boleh pilih mana-mana je template CJ yang rasa sesuai. Okay, ini sebagai contoh kelas segmen ni, dan di bahagian sini kita akan kosongkan dan kita akan masukkan nama kita nanti. Okey, dah boleh untuk download. Okey, selepas selesai download, kita akan upload gambar tadi ke dalam Google Slide. Kita akan setting untuk memenuhi ruang. Okey, apa yang penting dekat paparan CJ, kita masukkan teks, keyword dia adalah align tengah-tengah
akan drag hujung ke hujung. Sudah siap CJ kita. CJ sudah siap semua. Macam mana kita nak generate CJ secara auto apabila peserta isi. Kita akan pergi dekat spreadsheet sini, pergi ke bahagian extension dan open AutoCAD. Ok, akan keluar, klik new job. Ok, kita namakan CJ LHDN. Ok, di bahagian template sini adalah CJ yang kita buat tadi. Okay, kita masukkan sini. Okay, kita next. Okay, ini adalah kolom nama yang kita isi tadi dalam CJ, dan kita akan make tukar kolom nama individu sama seperti di Google Form. Okay, next, file name. Okay, file name adalah nama yang akan terpapar pada file CJ. Okay, kita akan ambil nama individu, klik pada nama individu, dan pada kolom ni Ctrl V. Okay, type PDF dan next. Okay, kita akan save segala PDF tu dalam folder yang kita dah buat. Yang ni kita abaikan, dan 7 kita abaikan hanya jika ada apa-apa keperluan untuk filter. Ok, share document and send image, yes. Yang ni di share, no. No reply address, yes. Ok, di bahagian atas kita akan klik pada email, Ctrl V sekali lagi, dan subject kita akan type CJ LHDN. Ok, kita message nya dahnya. Kita akan masuk ke nama, dan telah berjaya upload basic dokumen. Ok, kita akan pergi next. Di bahagian sini kita akan klik yes. Yes. Ok, last kali kita akan save. Ok, seterusnya kita akan run job. Ini bermaksud apabila kita klik run job, sesiapa yang isi pada Google Form tadi akan auto dapat CJ. Okay, boleh lihat di sini ada kolom baru yang emas dan dipaparkan detail CJ, dan di bahagian sini akan ada keluar contoh seperti ini. Email berjaya dihantar secara manual. Ok, sekarang kita tengok contoh bila selepas submit terus dapat CJ. Okay. Di sini baru belakang tak ada save. Masukkan save. Oh, yang tu tak ada. Okay, kita check kita punya Gmail, dan ya, auto dapat. Okay, situasi seterusnya macam mana sekiranya kita handle event dan kita nak hantar CJ secara manual, bermaksud dah habis event kita baru nak submit. Ok, kita perlukan email
peserta dan nama individu. Sebagai contoh, melalui form slot E kehadiran atau apa-apa je. Okay, saya ambil contoh sini, copy, okay, dan saya akan masukkan di kolom sini. Okay, sekiranya buat manual, di kolom atas sini kita delete je. Sekiranya tak delete, peserta yang dah terima CJ secara auto atau manual yang mana data dah ada, bila kita run balik, dia akan hantar balik email. Ok, ini secara manual. Kita pergi balik dekat extension, open dan tweak. Ok, boleh lihat di sini dah start generate dan tunggu masa saja untuk siap. Ok, dengan berakhirnya penutup kepada Google Form iaitu cara generate sijil, berakhirlah sesi sharing daripada saya berkenaan tajuk kuasai produk digital. Banyak yang kita dapat aplikasikan pada kehidupan kita atau kehidupan orang sekeliling kita. Yang baik datang daripada saya dan yang buruk juga datang daripada saya. Semoga bermanfaat. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.